sebelum nak datang balik ialah Hospital Sungai Buloh. Hospital Sungai Buloh. Kita akan U-turn dekat sana dan datang balik ke kedai jalan yang sama. Right? Alright. Mode. Jadi menu dah biasa ke first time bang? First time. Okay, so Boleh untuk tunjuk. tracer dia ada 4 riding mode. Okay. Alright? So saya tunjuk riding mode dulu. Okay, riding mode. Okay, so dia ada 4 riding mode. Nombor lebih besar, power lebih kurang. Nombor paling kecil, power paling banyak. Okay. Alright? So kira satu ialah sport mode. Sport mode. Dua, itu 4 ialah rain. So horsepower dah cut sikit, throttle response Kurang low. sikit. Okay. 3 macam street, so kuasa dah naik sikit, throttle pun Respon sikit lah. 2 touring, Oh, touring. kuasa penuh, throttle smooth. 1 sport, semua agresif. Okay. Setting lain yang dan nak adjust bila tengah ride boleh throttle tutup saja. Throttle tutup lah. Boleh adjust mode lah. Dah boleh adjust. Okay. Oh, terus tekan ya? Tekan atas je. Oh, okay. Dan kena tengok kalau contoh nak adjust riding mode, kena pastikan dia punya riding mode ni dah select dekat sini. Kalau contoh encik tekan yang ni, mode switch, dia akan tukar kepada suspension tengok mode. apa dia bawa. Dan lagi satu ialah traction control. Okey, untuk suspension mode dan untuk traction control, 2 ialah paling aktif, 1 kurang sikit, M sama level dengan 1. Pasal yang tu factory setting yang boleh custom dekat dalam main menu. Okey. So tapi kita biar macam ni dahululah. So sementara saya set 2 dahulu. Okey. Kalau encik nak adjust lagi nanti boleh, tak ada masalah. Okey. So lagi kita pergi setting yang last. Tu, so smooth lah. Ada lagi. Dia punya suspension. Oh, ni lah depan dia. Betul, pasal dia ada electronic suspension untuk rebound dengan compression. Depan sajalah. Depan saja. Belakang manual. Belakang dia preload, dia manual. So, untuk A2 ialah untuk suspension yang lebih keras, lebih lembut sikit. So dia damping akan lebih lembut sikit. Untuk 1 dia akan lebih keras sikit. Okay. Sedap mai bawah. Rasa lain macam. Abang macam guys. Ini tracer lain tapi vibration dalam low RPM ni rasa juga. Kita bawa bag kepala ke belakang. Bag ni macam lah. Dia okey lah, steady. Dia punya size sama dengan size Domina dan dia sama je lah rasa. Cuma powerful lah guys. Lain dia punya feeling tu sikit. Tapi on the position, dia punya size, position tangan tinggi sikit lah, sedap sikit. Ni belum tinggikan riser lagi ni. Power dia jangan cakap. Tengok gear 4 dia guys. Ni dapat test ride macam ni pun okey lah, ada feeling dia. So kita ikut Marshall lah. Kat mana perginya. Dia tambah lagi fun bawa bila ada quick shifter. Macam ni kot test ride. Kawasaki kena buat macam ni lah. Kawasaki even CF Moto pun ataupun M-Force lah. Boleh rasa feel motor tu macam mana. More likely lebih kurang je lah bawa macam Active 9. Tapi memang rasa dia touring lah.
Dia punya respon pun, touring punya respon. Sebab ni pakai mode nombor 4 lah. Kita tukar mode nombor mode nombor 1 ganas guys. Ganas. Kita tukar mode nombor 2. Street lah nombor 3. Okey, kita ikut Marshall. Macam mana pun dia tetap tak ikhlas nak bagi lah, nak drop gear. Mungkin dalam top boleh kot. Pada RPM tinggi pun sedap pakai quick shifter. Patutlah ZMV shock gila dengan MT. Padu. Weh, jangan terpengaruh sudah. Fun. Lain macam dia tak sama dengan bawa Z9 lah. Sebab dia punya bunyi tu dengan dia punya pergi lah, beza 3 piston dengan 4 piston lain. Bisa banyak lah dengan Z9 lah. Dah bawa Z9 kan 2-3 kali. Kita ikut Marshall lah. Marshall kanan, kita kanan lah. Marshall bawa Husky mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tayar slip lah guys tadi. Basah. Agresif. Tapi agresif dia tak macam 800 MT. Pergi memang dia pergi, tapi dia steady lagi. MP8 tu memang kanan, pula tayar kiri kanan, mengular je tayar. Tapi ni betul-betul tarik dia mengular. Dia throttle respon dia tu tak seganas. Tapi tak tahu lah ni buka pun mode nombor 3. Dia lain macam. Wow, feel motor. Tapi panas lah kan. Silakan kap. Hangat juga. Nice. Motor yang fun, tak rasa dia bulky. Beza sikit lah dia daripada Versys 1000. Tapi cuma tu lah dia lowered. Itu dia punya ni.
MT-09 V4 guys. Memang shock lah dia. Bagi dia depan lah. Ini memang keselesaan dia sebab dia motor baru. Ini motor dah dilunyai kan lah. Boleh rasa kurang sikit. Next kita try MT-09 V4 pula. Gila dia pergi. Tinggi sikit. Memang respon dia tak baik lah. Akanlah motor ni. Jauh tinggal belakang. Habis sikit mana ni pergi ke? Tapi dengar cerita kata ada nak keluar 2025 punya MT-09. Alamak, dah masuk sini ya, bawa tinggi-tinggi ya. Panas nanti. Tapi dengan rantai dia sproket dia tak elok lah. Bunyi kak ni. Motor test ride. Aduh. Pergi satu. Nah. Alright. Fun lah guys. Menarik. Aduh, ya orang gila sangat pakai MT-09. Dapat test ride dulu ni, alah dekat-dekat dia. Ini baru test ride, baru pergi highway. Memang banyak kena buat. Batu orang nak pakai steering damper apa semua. Dia ringan kena ketatkan kun, dan tu kena pakai steering damper juga. Memang berasa masa tarik tu. Buat dia memang cepat. Tapi macam untuk racer ni memang sesuai untuk long distance. Nak fun lagi untuk pakai daily, MT-09 depan ni lah. Rasanya memang fun lah. Tadi lah guys, test ride pun nak beli tak mampu lagi. Tapi pakai daily sedap lah. Patutlah HZMV vlog pakai daily. Memang dia lebih kurang dengan Domina. Rasa dia, bukan rasa dia punya feeling ni, position dia, tapi dia punya power memang jauh panggang daripada api lah. Mencukupi serba-serbi untuk bawa daily dalam keadaan macam ni, dalam keadaan perlukan long distance. Tapi kalau beli motor ni boleh lah pakai daily dan pakai weekend ride juga. Cuma modal kena besar. Sebab tayar dia pun besar, minyak dia pun besar. Tangki dia satu, tangki dia tak besar kan. Sebab fun ride lah. Satu motor yang fun, rasa memang steady supposed to be lah. Nak brake cukup lah. Ni dia motor ni kiat dah. Kalau motor test ride kan, kalau motor sendiri memang akan buat okey-okey punya ni. Kena pula dengan exhaust power.
Oi, tunggulah Mat. Aduh. Tak boleh tunggu. Siut betul lah bawa kereta. Okay guys. Aduh bang. Oi. Yeah. Alright. Aduh, wow. Okay guys, kita dah test ride dekat Willy Sungai Buloh Tracer 9 GT. Aduh bang. Tahan lah. So kita ride balik ke tempat kerja. Bahaya betul lah. Kalau ada duit memang terbeli. Lepas tu lah dia test ride. Samalah motor dengan kereta pun. Jom kita bawa motor kita balik. Lain asal lah. Lain ikut jalan ni keluar tadi kot. Boleh kot. Lain Mat. Lain. Tapi okey lah. Dia punya size cutting more likely macam dog. Tapi power dia beza guys. Dia beza yang saya bawa dulu CF Moto 800 MT ya, Adventure tu. Dia memang rasa feel dia pun lain. So dia tak berapa ni sangat lah. Macam saya bawa dulu Versys 650. Versys 650 tengok besar kan. Bila bawa ada feel lah rasa lebih kurang dia. Tak adalah rasa berbeza sangat. Tapi dia punya power Versys power lah. Tapi tak se-power Tracer ni. Tracer ni power. Nama pun MT, Master of Top. Memang duduk bandar syok lah bawa. Memang poi. Kalau nak kata feeling lebih kurang lah motor kan. Asal lebih kurang macam ni lah. Kenapa signal kanan? Padu. Boleh lah kita layan. Jom balik lah. Mau rasa lah asal nak pulas tak pergi. Besar saiz sama, pulas tak pergi. Aduh, pulas tak pergi. Jeng. KLCC ikut ni lah macam ni. Kita nak pergi KLCC. So okay guys, that's right, dah settle. So macam Tracer 9 GT. Pulas tak pergi. Alamak, tak pergi lah guys. Alamak, tak sama lah dia ni feel. Motor pasal saiz lebih kurang, feel tak sama. Tak pergi. Aduh. Itu macam sajalah. Apa boleh buat. Janji ada daripada tak ada. Safety features on the high speed. Asal nak braking pun semua okey lah, nice. Tapi itulah motor test ride kan. Kalau motor sendiri banyak lagi boleh improvement boleh buat untuk rasa dia lebih safe dan ada soul lah dengan dia. So tengok banyak YouTuber pakai MT-09 bawa jenis Adrenaline Rush. Itulah rupanya motor tu memang boleh rasa feel dia, soul kita boleh sampai lah. Untuk tahu motor ni bila kita perlu dia Adrenaline Rush pula dah Rush. Ataupun kena bawa steady ke dalam apa juga keadaan lah bila kita dah tahu. Itu yang paling penting menjiwai. Bila dah tahu tu tak risaulah, motor je pun memang padu.
Malam tidur tak lena pula. So kita tengoklah macam mana nanti guys. So let's check it out. Let's go. Woohoo. Dia tak pergi macam tracer lah. Lain mak, lain. Pucung terjaya. Balon lah. Janji hati sudah happy lah, sudah pergi. Pula dia tak pergi pun. Aduh. Boleh rasa lah braking tracer naik tu memang nice. Sebab dia ada traction control lagi kot. Memang rasa can feel the confidence lah guys. Dia punya tu nak braking dia bawa, kita nampak walaupun dia ganas lah, tapi dicipta dengan baik lah. Apa, nanti kita dah masa kita try MT-09 V4 apa macam dia punya pergi. Sebab ini kena booking, dia tak boleh ni, dia tak sama macam lain-lain ni tu, datang walk in ke apa, kena booking. So 10 Mei boleh tak nama siap-siap, tak nak kena datang 10 Mei kita tengok nanti slot macam mana. Nak try juga lah MT-09 V4. Dia punya feel memang lain lah. Kalau dapat motor tu yelah, orang cakap biasalah, tak dapat lagi macam-macam lah. Bila dah dapat kejap je rasa nak tukar lain. Itu lumrah lah, fitrah manusia yang suka kena masuk diu lah. Balonnya lah, fitrah manusia, kau boleh buat. Tetapi macam saya cakap sebelum ni, saya punya prinsip sesuatu motor tu nak kata puas pakai ataupun betul-betul kita menjiwai, feel the soul and have one soul kita motorbike, at least kena 40 ke 60 ribu km lah kita sah dia, dan boleh cakap dan itu kau sembang, tak ada kasih bimbang. Sebab boleh kata dah menjiwai motor tu. Ini baru pakai 10 ribu, baru pakai 20 ribu, sembang bupang-bupang mesti orang bimbang. Yang nak dah nak pakai dulu, bagi list 60 ribu, motor ni pun dah 40 ribu kan. So kalau ada rasa-rasa pun saya tak rasa ralat. Benda tu macam yalah, aku dah sesah dia betul-betul. Tapi tak ada lah nak beli lagi. Jangan nak beli. Kata maybe next kita tengoklah untuk apa lagi. Tracer tu adalah salah satu segmen yang saya minati lah. Tapi dia punya power, dia punya feel memang bawa je motor naked tau. Cuma adalah beberapa kekurangan daripada apa yang saya minati. Paling utama tangki lah, dia tangki tak besar, power banyak, bertenaga kuat, minyak pun makan kuat lah guys. So penat lah nak isi minyak banyak kali. Sebab tengok dalam YouTube pun ada lah yang MT-09 pakai, yang cerita-cerita pun full tank boleh pergi 200 plus km. Itu pulas-pulas lah. Lagi satu, dia punya ground clearance lah, dia memang low lah. Itu lah satu masalah. Bukan apa, saya ni bawa kasar, suka-suka nak panjat divider, suka-suka jumpa bonggol nak lompat. Jahanam motor ni sanggup bawa. Bukanlah tinggi nak bawa macam motor jenis motocross, bersederhana dia ikut keperluan lah. Itu kelemahan dia sikit lah. Kelemahan yang ketiga, dia tebal juga, kena poket kena tebal juga, tak boleh nipis-nipis. Sebab dia modal kuat juga tu. Yang lain TikTok guys, TikTok mantap Pak Abu. Kalau kita tengok banyak model macam mana feel dia, itu paling penting lah.
Tapi apa saya boleh cakap, dia tak agresif macam CM Moto 800MT. CM Moto 800MT tu mungkin karakter motor dia tu, dia dah lah tabak. Lepas tu dia agresif, responsif sangat. Saya pun tak sure kan, kita ada peluang test ride lagi lah. Sebab tak boleh test ride macam ni lah. So rasa bila test ride dekat-dekat ni, kita pulas sikit. Sikit memang dia main pick up lah. Pick up dia tu lalu respon sangat lah. Membuatkan takut dia liar sangat, tak boleh terkawal. Tapi motor tu pun bagus untuk long distance lah. Dia equip a lot of teknologi juga. Kita tunggulah next round. Saya masih menunggu dan menanti Zone Test 703F. Kalau boleh dapat test ride. Kalau dekat Maif Auto Show nanti dia ada apa ni? Ada bawa masuk ke, ada test ride ke, orang padu lah. Apa kita tunggulah. Sabar. Kita sabar. Dia jadi tak boleh sabar sebab benda ni dia ialah benda kita minat, lepas tu dia meriliskan tension-tension yang ada, rasa kelegaan dalam diri. Dia memang nak cepat lah. Apa pun dah pergi test ride, tak nak agresif, nak relax. Tapi bila polas minta dia nak Kawasaki. Kawasaki dia karakter dia macam tu. Dia memang relax. Lalu RPM pun dia relax. Tapi tadi tu pulas sekejap je. 80 nak ke 15 tu macam tu dia pergi. Shan dia punya feel. Bukan sur lah. Dengan dia punya quick shifter lagi. Alamak. Asyuk. Tender pun dia punya bunyi dengar syahdu. Kalau tukar pipe lagi, kalau tukar pipe orang boleh dengar pun bagus juga. Keselamatan Malaysia ni betul lah banyak kereta. Tak macam dulu lah. Sembang dengan brother tadi tu macam tu lah. Kenapa dia nak bawa motor? Dia cakap macam tu jugalah. Sebab ni lah, kita malas nak ada jalan jam. Tak rasa feel macam tracer lah. Aduh, macam mana ni? Lain macam lah. Aduh.
Memang kena jalan lah. Oh, macam patutlah orang Thailand tu bising. Kuala Lumpur punya orang datang, merah kena jalan, hijau kena berhenti. Habislah. Nanti siapa masuk Thailand, orang Malaysia masuk Thailand memang kena check habis lah. Jangan jadilah budaya. Aduh. Bongsi kandang. Okey guys, sudah sampai di sini saja. Assalamualaikum. Ciao ciao. Bye bye guys.